Summer, kami ada strawberry baru flavored kepada Pierce dia untuk hidangan baru. Sertai kami. Biar saya. Apa satu hidangan? Yay. Yes! Saya akan ambilnya. Dan saya boleh menjilatnya. Ya. Dan untuk saya, tiada apa-apa. Baiklah, mari kita mulakan. Apa? Hey Bobby, sebenarnya saya juga nak cuba. Awak nak cuba? Nah, ambil ini. Senampaknya ada orang yang tak boleh bercakap lagi. Baiklah, kawan-kawan, mari kita cuba. Ia sangat sedap. Tapi itu sahaja. Nah, Britney, saya tak sabar. Wah, ia sangat sedap. Yum, 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 yum. Tunggu sebentar. Yes! Wow! Sekarang kita ada banyak gula-gula getah. Wah, ya, ia hebat. Saya akan makan dengan senang hati. Sedap. Baiklah, baiklah, baiklah. Jauhkan tangan Anda. Sebenarnya, semuanya milik saya dan Anda tidak akan dapat apa-apa. Wah, dia jadi gila. Ya, satu lagi. Yes! Oh! Dan ya untuk saya juga. Oh, gadis, lihat ke atas. Betapa comelnya teddy bear itu. Gadis, lihat ini. Wah, saya bertuah. Dan saya ada. Giliran saya. Saya akan menjilatnya. Baiklah, datang ke sini, kawan. Anda sangat manis dan lazat. Seekor beruang teddy yang sangat keren. Saya tak tahan lagi. Ayo, berhenti. Sebenarnya, giliran saya. Baiklah, ini dia. Yes! Dia menjilat semuanya. Tapi saya ada idea. Kamu akan bersih semula sekarang. Itu dia. Dan sekarang giliran saya untuk mencuba kamu. Oh, ini luar biasa. Saya juga mau. Saya akan buat sesuatu. Adakah Anda bersedia? Sudah tiba masanya untuk mencuri teddy bear ini. Sedap. Sedap. Tunggu, saya tak faham. Semudah itu. Ia milik saya sekarang. Oh, betul ke? Hello? Ada pencuri. Baiklah. Hello? Saya tiada kaitan dengan itu. Anda akan ditangkap. Ya, give me like a Dirk Carpenter ready made sort of thing. For your car cheering. Jauh lebih baik. Hey, kawan-kawan, bangun. Jauh lebih baik. Wah, apa itu? Saya akan menjilatnya. Dan saya tiada apa-apa. Saya perlu menggigitnya. What? Baiklah, giliran saya. Ia kelihatan pelik. Mari kita cuba. Tiada apa-apa. Nah, Britney. Baiklah, mari kita lihat apa itu. Baiklah. Wah, ia adalah tongkat ajaib. Saya mahu lebih banyak coklat. Ya, kawan-kawan, adakah kamu lihat ini? Sekarang saya ada 2 batang coklat. Mari kita buka dan cuba. Oh, ini sangat lazat.
sangat luar biasa. Saya mahu juga. Sangat hebat. Betul. Biar saya beri. Oh, Britney, jangan sentuh. Saya mahu. Jangan berani. Saya mahu juga. Aduh, ia rosak. Apa? What? Saya sudah beritahu, jangan sentuh. Baiklah, saya ada idea. Sudah tiba masanya untuk cairkan coklat ini. Jauh lebih baik, Bobby. Britney, apa yang awak buat? Awak akan mula? Awak? Kalau begitu, saya akan mula membukanya. Wah, bagus. Saya tak faham itu. Sekali lagi, bagaimana? Dan saya boleh makan. Jom. Dan untuk saya, hebat. Beri saya baldi itu. Saya tak sabar. Itu menjijikkan. Kawan-kawan, semuanya baik-baik saja. Saya akan menjilat bola coklat ini. Sedap. Sekarang yang seterusnya. Bagaimana saya nak makan ini? Hebat. Apa? Sekarang giliran saya. Aduh, saya perlu menghilangkan semua air liur ini. Ia sangat tidak menyenangkan. Tetapi saya ada idea. Menuangkan semuanya ke atas meja. Menutupi sebuah beledakan kaca dan menekan sedikit. Jangan lazat sudah Tim. Lihat betapa kuatnya saya. Masukkan semuanya kembali ke dalam baldi. Menarik. Sudah tentu. Campurkan dan sekarang saya boleh menikmatinya. Hebat. Ini sangat sedap. Berhati-hati. Hei, kawan-kawan. Tak apa. Ups. Lihat di sana. Mari kita lihat. Bukan lagi. Oh, tidak. Kenapa begitu? Dan saya ada. Kawan-kawan, selamat menjamu selera. Baiklah, saya perlu mencobanya. Oh, tidak. Kamu semua, ia sangat pedas. Oh, saya tak boleh. Baiklah, sekarang ia jauh lebih baik. Di mana Bobby? Nampaknya dia di bawah meja. Hey, Bobby, mari sini. Dan itu dia. Saya tak nak buat ini. Oh, baiklah. Saya akan cuba. Tetapi sangat cepat. Selesai. Ups, saya perlukan bantuan. Oh, lada ini sangat pedas. Saya meletup. Bobby. Aduh. Ups. What? Rambut saya. Bobby. Mari kita buka. Giliran saya. Sebenarnya, saya akan lakukannya. Hah? Apa itu? Saya tiada apa-apa. Saya perlu menjilatnya. Saya perlu mencobanya. What? Apa? Baiklah, awak yang pertama. Terima kasih. Sebenarnya, saya sedikit takut. Baiklah. Okey. Ups. Oh, tidak. Lidahnya tersekat. Saya rasa dia perlukan bantuan. Oh, saya ada idea. Lihat apa yang saya ada.
Adakah kamu sudah hilang akal? Tidak. Baiklah. Yes! Bagus. Mungkin ini? Berikan sini. Itu bukan. Mungkin gincu. Sebenarnya, saya pasti akan memerlukannya. Tunggu, saya ada sesuatu lagi. Oh, sekarang itulah yang kita perlukan. Saya akan bantu awak sekarang. Lidah saya. Tunggu, semuanya nampaknya baik-baik saja. Terima kasih semua. Sempurna. Bobby, sekarang giliran kamu. Ya, ia agak mudah. Ia hanya ais. Mari kita cuba. Oh, ia sangat sejuk. Lagi. Wah, banyaknya. Saya boleh mengendalikannya tanpa sebarang masalah. Oh tidak, kita perlu lakukan sesuatu. Dia beku. Saya akan panaskan kamu sekarang. Ia lebih baik. Terima kasih.